Hari ni saya ada buat satu posting lah berkenaan dengan Cikgu Bat. Cuma ada orang salah faham. Sampai ada sebenarnya member lawyer bagi tahu. Dia kata sehentam Cikgu Bat ke? Ramai orang ni bukan politik. Cikgu Bat bukan politik. Cikgu Bat ni dia aktivis. Dia aktivis masyarakat. Dia ni wira rakyat. Daripada dulu lagi. Daripada dia dengan Kupai. Dia dalam kelompok Kupai. Kupai ni petokong pentaksub Anwar Ibrahim lah. Dengan Solidariti Anak Muda SAM. So dia ni memang rakyat, aktivis rakyat. Walaupun masa tu dia taksub dengan Anwar, tetapi dia aktivis rakyat. Dia ni tak pandai berpolitik. Dia bukan orang politik. Jadi hari ni statement Sir tu sebagai tahu dia bukan politikus. Sebab kalau politikus tak buat macam Cikgu Bat. Saya tanya dengan korang. Korang yang hari-hari duk tengok live Sir ni, duk tengok perkembangan politik. Engkau tengok ada ke orang parti politik ini yang ada jawatan buat macam Cikgu Bat buat? Kawan, ada atau tak ada? Bagi tahu dia rasa. Ada atau tak ada orang politik parti bersatu lah, kita kata parti bersatu ni macam Cikgu Bat? Tak ada. Dia je Cikgu Bat je. Kenapa dia buat? Sebab memang itu hidupan dia. Daripada dulu itulah Cikgu Bat. Jadi dia ni bukan politikus. Jadi statement Sir hari ni Sir bagi tahu sebab saya ingat waktu pemilihan bersatu tahun lepas. Saya bagi tahu kat Cikgu Bat depan rumah Kuli. Lepas kita jumpa dengan Tengku Razali tu, saya cakap dekat Cikgu Bat, engkau bukan orang politik bro. Engkau aktivis. Kan? Tapi yelah, engkau nak masuk ke langgang ni kan. Teruskan je lah. Sebab masa tu dia bertanding ketua bahagian bersatu. Itu pun complicated. Pergi tengok lah. Tanya Cikgu Bat. Macam mana dia bertanding ketua bahagian bersatu Port Dickson. Punyalah teruk. Padahal dekat Malaysia ni rakyat sokong dia, betul tak? Rakyat sokong dia. Rakyat sokong dia, support Cikgu Bat, lawan Cikgu Bat, pendedahan Cikgu Bat, ambush, semua kita sokong. Tapi bagi orang bersatu sendiri dekat Port Dickson, dia orang hampir-hampir nak buang Cikgu Bat. Kenapa dia nak buang Cikgu Bat? Sedangkan kita kat seluruh Malaysia ni sokong Cikgu Bat. Tetapi orang bersatu sendiri nak buang Cikgu Bat. Ini pemilihan terlepas ni. Alhamdulillah Cikgu Bat menang ketua bahagian. Itu pun struggle. Sepatutnya orang yang saya bukan ahli parti bersatu. But ini saya punya pendapat peribadi lah. Kan kalau orang bersatu tak suka pun pergi mampu lah dengan korang. Sepatutnya orang macam Cikgu Bat ni diletakkan di barisan hadapan lah untuk berperang. Tak. Sebaliknya orang macam Cikgu Bat lah nak ditanam. Jadi kenyataan Sir hari ni Sir sampaikan apa yang terbuku dalam hati Sir. Bukanlah sehentam Cikgu Bat. Cuma orang dia tak faham. Dia tak baca habis. Cikgu Bat ni wira rakyat. Dia ni juara di hati rakyat. Cikgu Bat hari ni dia naik kerana rakyat. Bukan kerana parti politik. Cikgu Bat popular bukan kerana parti bersatu. Cikgu Bat popular kerana Cikgu Bat. Yang mana Cikgu Bat popular ni sebab rakyat yang sokong dia. Hari ni Cikgu Bat kerana rakyat yang angkat dia. Bukan parti dia angkat dia ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu angkat dia. Tak ada. Rakyat, korang yang angkat Cikgu Bat. Jadi saya sampaikan kat Cikgu Bat macam tu lah kan. Cuma ada orang tak faham. Dia kata sebab saya tegur pasal Cikgu Bat balon Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak ada masalah pun. Siapa nak balon Presiden Parti Bersatu, kalau kau ahli Parti Bersatu, kau nak balon Presiden kau balon lah. Saya dulu balon Zaid Hamidi. Suatu saya Esko Pemuda UMNO, saya balon Zaid Hamidi. Saya balon Presiden. Jadi hari ni kalau Cikgu Bat, dia balon Tan Sri Muhyiddin Yassin, baguslah, teruskan. Itu hak dia. Tetapi yang saya bagi tahu jangan layan ini adalah geng-geng penjilat keliling beberapa orang ni lah. Saya tak sebut nama lah. Jadi bila saya tengok ni, mereka yang ada keliling ni, yang lebih sudu daripada kuah, kan, menyerang Cikgu Bat, buat tuduhan macam-macam pada Cikgu Bat, tunjukkan Cikgu Bat ni macam peminta sedekah lah, apa semualah. Sedangkan korang, apa pun kau tak buat. Cikgu Bat buat benda, banyak benda dia buat. Engkau ceritalah macam mana pun, rakyat angkat dia, takkanlah kau tak nampak. Engkau buat apa?
Kau dengan presiden, tak apalah. Kalau kau dengan presiden kau bersatu, okeylah. Tapi kenapa kau nak menyerang Cikgu Bat? Sebab dia kritik presiden. Dia ahli parti. Dia ketua bahagian bersatu. Hak dia untuk kritik presiden dia. Setuju tak dengan saya ni? Cikgu Bat ahli parti bersatu. Ketua bahagian bersatu. Hak dia untuk kritik presiden dia. Yang korang keliling presiden ini, yang kau balon fitnah Cikgu Bat, kenapa? Inilah mesej saya kepada Cikgu Bat, supaya jangan lawan. Ni orang cakap apa, cicak-cicak mengkarung ni. Sebab apa? Mereka tak ada jasa pun. Apa pun mereka tak buat. Rakyat pun tak kenal mereka. Siapa yang kenal mereka ni? Jadi itulah mesej saya kepada Cikgu Bat. Bat, adalah yang ambil kesempatan saling kongkang sampai saling kongkang. Saling kongkang nak telefon Cikgu Bat. Kau tengok saling kongkang ni kan. Saling kunyit kongkang nak telefon Cikgu Bat. Sebab dah keluar cerita kata sebalon Cikgu Bat. Tapi kalau boleh Cikgu Bat layan, buat-buat layan dengan saling kongkang tu kan. Tengok saling kongkang. Dia pergi dia bodoh lah saling kongkang. Kau tu butuh huruf. Kau pergi dengar cakap sistem spender tu siapa suruh.